Sejarah Bab 4 Tingkatan 4, Era Peralihan Kuasa British di negara kita. Gagasan Malayan Union. Apa itu Malayan Union? Dulu, lepas Jepun kalah, British nak perintah balik tanah Melayu. Tapi sistem lama iaitu BMA yang macam kita telah bincangkan sebelum ni tak menjadi. Jadi, mereka buat sistem baru yang dipanggil Malayan Union. Malayan Union ni maksudnya semua negeri-negeri Melayu dijadikan satu negara dengan satu sistem. Kecuali Singapura dan British yang jadi bos besar. Maksudnya British yang kawal Malayan Union. Kenapa British buat Malayan Union? Yang pertama, sebab nak senang urus tanah Melayu. Satu negara hanya menggunakan satu sistem. Yang kedua, sebab nak kurangkan kuasa raja-raja Melayu. Raja tak boleh masuk campur hal negara. Cuma boleh jaga hal agama dan adat je. Yang ketiga, sebab nak bagi kewarganegaraan senang-senang kepada orang luar. Siapa yang rancang Malayan Union? Ada dua. Yang pertama, Major General Ralph Hone. Yang kedua, Sir Harold McMichael. Major General Ralph Hone ni, dialah orang yang rancang untuk buat Malayan Union. Manakala Sir Harold McMichael ni pula adalah orang yang pergi jumpa semua sultan untuk suruh tanda tangan. Apa yang Sir Harold McMichael buat? Dia jumpa semua sultan dan cakap, kalau tuanku tak tanda tangan, kami British takkan anggap tuanku sebagai sultan. Nanti kami boleh senang-senang je buang jawatan tuanku. Jadi Sir Harold McMichael ni dia buat macam suatu ugutan. Disebabkan sultan diugut macam ni dan sultan takut hilang tahta, hilang kuasa. Jadi mereka terpaksalah turunkan tanda tangan. Walaupun dalam hati mereka tak setuju dengan sistem Malayan Union.